nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Dia nak kena dengan siapa ni? Nak baik dengan negara mana ni? Kelantan dengan Kedah je. Jadi nak guna jumlah ini, turning half truth into absolutes. Ini problem dia. Ya, dan tak boleh langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN, sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik tak pernah dengar, yang ada kutuk saja. Ini masalah aja. Ya. Jadi kalau dengan prasangka begitu, ini jadinya perjanjian ni menyerah, menggadai. Ya. Jadi penjajahan baru. Tak ada, Tan Sri. Perjanjian perdagangan ini semua ada exit clause. Ya, ada exit clause. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mau apologetic. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Ya. Tetapi soal menyerah tidak timbul. Ya. Begitu juga negara-negara Cina. Dulu bila kita baik dengan China, kita juga diserang. Itu yang Moa sebut jadi betul. Sekarang nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Dia nak kena dengan siapa ni? Nak baik dengan negara mana ni? Kelantan dengan Kedah je. Itu pun saya baik. Saya baik dengan kajaran Kedah. Tapi kena dengan semua lah. Jadi sepatutnya hal ini saya rayulah rakan-rakan. Sebelah sini, sebelah sana. Ini soal negara. Tak betul. Saya bukan muda, Tan betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara yang penting untuk faedah dan masa depan negara kita.